صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. Saya Mesis, Assalamualaikum semua yang manis. Assalamualaikum. Fi hadhihi at-taghtiyah, sumber gerbang informasi anda. Sekarang kami berada di Karnival Madani Hadis 40 Imam Nawawi. Suasana sangat meriah. Ada pertandingan, pameran dan pelbagai aktiviti yang menarik berdasarkan hadis Rasulullah. Everywhere I hear Navy Nation, the whole world's talking about you and Tujuan pertandingan ini bukan sekadar untuk menang pertandingan, tapi untuk kita menghayati dan mengamalkan hadis dalam kehidupan. Jadi, jom kita tengok apa yang menarik pada Karnival Madani kali ini. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam daripada sekolah mana? Saya daripada SMK Seri Pagi. Boleh cerita ni Ustazah beberapa soalan? Okey, silakan. Soalan pertama, apakah persiapan Ustazah sebelum menghadapi Karnival? Antara persiapannya kami telah menyediakan perbincangan. Okey, seterusnya dengan gerak kerja iaitu persiapan menyediakan bus-bus yang telah ditetapkan dan mengkaji mencari sebab kami tema dia adalah tradisional, jadi kami kaitkan antara adat dan juga hadis. Sebenarnya banyak sangat samaan macam tu, sebab kita kena rujuk kepada Al-Quran dan juga hadis. أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. Sekarang saya bersama dengan seorang pelajar daripada Semada. Okay, Assalamualaikum bang. Soalan saya, apakah persiapan abang sebelum Karnival ini? Okey, persiapan kami kita menyiapkan semua bos di sini. Okey, terutamanya pada pameran yang kami ada seperti pameran Taman Hadis. Okay, pameran Taman Hadis ni telah kami lakukan selama 2 hari juga. Untuk pameran saja. Untuk permainan kami lakukan dalam 3 hari. Antara permainan yang kami ada adalah spin wheel, quizzes dan review apa komen orang terhadap bus kita. Lepas tu kita ada pameran hot. Saja, terima kasih bang. I love you صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. Baiklah, sekarang saya bersama dengan seorang budak sekolah kebangsaan Bandar Seri Selayar. Jadi, abang ada satu soalan. Apakah perasaan adik pada hari ini? Saya rasa macam gembira, happy dapat macam main-main, dapat jumpa kawan macam jalan-jalan tu kat dalam pameran. Best lah. Best. Jadi, terima kasih. Okey, nak tanya boleh? Boleh. Ada join apa-apa pertandingan tak untuk Karnival Hadis ni? Kita orang berdua join hafazan hadis. Apa perasaan korang time Karnival? Karnival ni best sebab ada banyak kedai makan-makan, so kita orang boleh beli. Satu lagi, Hakim pun sporting and dapat jumpa kawan lama. Terima kasih.